So di mana waktu kecil pun, budak-budak kecil kalau lelaki kan, kita awak boy, awak tak boleh nangis. So dekat situ kita dah develop satu culture di mana lelaki kena kuat. So this kita panggil toxic masculinity lah. So nama saya Muhammad Nasrun, boleh panggil saya Nasrun. Saya merupakan clinical psychologist di Pusat Pakar Psikologi Jiwa Damai. Bapa ni memainkan peranan sebagai tunjang keluarga. So bila tunjang keluarga ni kita anggap satu sistem. Sistem ni semua orang berkait. Pentingnya bapa sebab dia yang tunjang. Dia sebagai peranan yang protektif. So bila bapa tak boleh cater orang lain, dia akan affect semua orang. So sebab tu kita kena jaga dan kena fokus juga sebenarnya kesihatan mental seorang bapa lah. So secara umum lah anyway kan, kalau contoh kita ada ayah dan kita nak tahu macam mana ataupun kita nak teka lah ayah ni dah affected ke belum kan, biasa the first thing adalah berlakunya perubahan karakter ataupun personality. Benda ni pun biasa kalau kita cakap dengan ibu-ibu ataupun kita cakap dengan isteri, dia orang macam akan tahu bila waktu yang husband ni macam lain sikit ataupun ayah ni macam lain sikit kan. Okay. Second adalah biasanya commonly bila bapa ni dia akan nampak mood irritable sikit dekat kemarahan. So dia compare kepada ibu dan sebagainya, dia mungkin lain sikit. Mungkin ibu banyak menam ke, banyak membebek and so on. Tapi bapa ni biasanya dia ada tendensi untuk ada mood irritability. Dia akan jadi lagi cepat marah dan sebagainya lah anyway. So dua benda ni berlakunya macam beza sikit karakter. That satu. Yang kedua adalah bila jadi lagi senang sensitif, mood irritable, that mungkin boleh jadi sign or symptom lah anyway. Orang kata macam mungkin ayah ni ada something ni, macam tu lah. Before kita pergi kepada bapa, suka saya untuk kita explain about apa tu masculinity toxicity. Okay, di mana benda ni sangat selalu berlaku, diassociatekan sebagai orang yang kena kuat, so kita tak boleh nak express emosi. Okay, so di mana waktu kecil pun, budak-budak kecil kalau lelaki kan, kita awak boy, awak tak boleh nangis kan. Anyway, so dekat situ kita dah develop satu culture di mana lelaki kena kuat. So this kita panggil toxic masculinity lah. So bila ada benda ni dan berperanan sebagai bapa, dekat sini dia akan jadi double role. Satu adalah I sebagai lelaki pun I susah nak express, dan bila I jadi bapa pula lagilah, sebab I kan ketua keluarga, so I susah nak express dan sebagainya lah anyway. So biasa seorang bapa ni dia nak dengar anak-anak, dia nak dengar apa isteri cakap, tapi dia sendiri pun tak nak express lah. Dia ada dua side kat sini. Satu adalah side di mana bapa tak nak bercerita ataupun dia rasa lemah tu. Satu faktor stigma di mana kita rasa budaya kita menyebabkan berlakunya satu pemikiran untuk lelaki express tu dia consider sebagai lemah lah. Yang kedua, mungkin disebabkan ego lelaki tu sendiri. So di mana lelaki pun dia ada ego dia, dan dirasakan kalau kita meluahkan itu sebagai satu tanda kelemahan. So secara asas lah macam mana untuk kita nak memberi ruang ayah untuk bercerita. Satu adalah kita just tanya khabar. Macam okey ke hari ni and so on kan. Kita just tanya khabar. Kita boleh dapat detect dia dah ready nak cerita ke belum. Okay, so kita tak perlu direct nak tanya ke apa kan. That's satu lah, kita tanya khabar. Yang kedua, kita jangan terlalu menekan. Especially kan bila kita cerita tadi kan toxic masculinity, bapa tak selalu nak bercerita and so on, kita tak boleh nak push dia. So kita tak boleh nak selalu menekan lah. Tanya khabar dan bagi space. Okay. Yang ketiga adalah yang ni secara umum kita panggil asas counselling, jangan bagi solusi. Sebab tu sebenarnya kita kena tahu di mana kesan bila kita tak bercakap ataupun kita memendam banyak emotion ni, dia akan berlakunya projeksi. Projeksi ni adalah di mana contohlah dia tengah stres dengan bekerja and so on kan, dia di mana ada tendensi tiba-tiba dia lash out dekat anak, tiba-tiba mengamuk dan sebagainya. Okay? So benda ni akan menjadi kesan. Kita create psychological impact dekat anak pula. Okay? So bila anak besar, dia akan berulang pula.
So ayah macam ni, aku pun jadi macam ni juga. So benda ni akan berantai. Sebab tu pentingnya untuk di mana kita kena memberi kesadaran lah. Kalau ikut pengalaman saya pun, sebenarnya susah untuk seorang bapa lah, especially untuk maintain dia punya sesi. Biasa kalau dia datang dapatkan bantuan dan sebagainya, kalau saya ni daripada amatan saya sendirilah, bapa ni satu susah nak datang. Bila datang pun macam sekali dua kali dah cukup dah. Kalau dia tak selesa nak bercakap ke apa ke, boleh buat saringan dulu. Kita galakkan untuk even bapa dan sebagainya untuk buat saringan dulu. Lepas buat saringan, kalau rasa macam nak test dulu, boleh pergi untuk first konsultasi dulu dan sebagainya lah. So mungkin lah dia rasa tak selesa, rasa akut lah nak bercerita ni, tapi get the first time dulu. So biasa first time tu akan lead dia untuk at least dia aware, oh aku tengah tak okay. Kalau dia tak nak orang tolong pun, at least dia kena aware dulu, oh mungkin aku tengah tak okay ni. So pesanan saya di mana sangat penting untuk kita kena fahami, kesihatan mental ni sama dengan kesihatan fizikal. Okey, di mana ada hari yang kita akan demam, so sama juga dengan kesihatan mental kita. So dia tak ada istilah superhero. So everyone is human. Dia tak ada oh aku kena jadi lebih pada orang, tak ada. Semua orang Tuhan buat sama. Okay, so di mana sebab tu kita sebagai lelaki, bapa dan sebagainya diharapkan untuk lebih terbuka, untuk belajar, untuk memahami kesihatan mental dan pentingnya untuk kita mengawal dan memahami kita punya emosi itu sendirilah. Anyway.